Selamat tengah hari YouTube. Pukul apa sekarang? Oh, pukul 2.30. Sekarang pukul 2.30. Tadi lepas Zohor saya buat sikit Pak Ya ni. Dua kerja saja hari ni. Satu, saya tukar throttle cable dengan tuti cable ni. Kan dia kombi sekali. Cuma throttle cable ni yang dekat carburetor ni saya tak berapa senang hati kan tengok tu. Dia saya rasa dia ada yang angle tu. Mungkin angle tu kena beli asing. Kalau macam tu tak cantik lah. Dia sepatutnya dia ada angle. Mungkin angle tu kena beli asing lah. Nanti saya carilah angle tu. Sekarang macam ni, ni tak cantik lah. Kabel naik ke atas di sini. Nanti kita restorekan lah. Tuti kabel pun baru saya setkan dia dekat dia ada tanda sini, titik tanda tu. Jadi kalau kita lepaskan throttle, dia sepatutnya kena dekat titik tanda tu lah. Itu maknanya idle position lah. Lagi satu job hari ni yang saya buat, ini tayar. Tayar ni cantik ni, Dunlop ni. Saya tak tukar tayar kerana ni tube. Jadi apa saya buat, saya tukar tube lah. Tukar tube dan inner. Rim inner yang lapik rim tu kan. Itu pun dah teruk lah. Dah putus-putus dah. Jadi saya tukar tube. Dah pasang dah. Dan saya greasekan axle. Greasekan. Saya gunakan grease ni. Memang saya ada grease yang banyak grease ni. Tooling yang digunakan untuk screw. Untuk nut 22 size bukan 21 22 size 22 dan size 17 belah sini 17, yang ini 17, yang ini 22. Lain-lain tak ada apalah. Dan saya buka bila tadi saya buka ni pump ni. Okey. Master pump kena beli baru ya. Kalau buka dalam ni macam berselut. Saya tak tahu pasal apa macam tu. Dia berkarat. Jadi bila benda tu saya dah order lain. Kita pasang. Satu pasal Yamaha ni saya tengok dia tak ada lubang kan. Kalau macam Honda dia ada lubang untuk letakkan benda tu. Ni tak ada lubang. Jadi bila tak ada lubang lagi mudah lah. Jadi kita tak perlu nak. Kalau kita tukar handlebar. Asalkan handlebar tu size dia sama. Kita tak perlu nak tebuk lubang untuk buat index. Kalau Honda terpaksa buat macam tu. Itu yang motor saya yang FZ pun ada lubang. Jadi bila ada lubang, kita kena, bila kita tukar handlebar lain, kita kena tebuk lubang lah. Jadi yang ni tak ada, tak perlu. Tadi dah started. Saya tak suka start sangat motor ni pasal two stroke kan. Pasal two stroke ni mengotorkan kawasan rumah. Jadi saya kurang lah start. Electrical wiring belah depan, belah belakang semua dah okey, tak masalah. Yang belah depan ni electrical wiring saya baru letakkan balik housing lampu ni. Dan saya nak mulalah pelan-pelan. Yang ni saya mungkin kejap lagi petang ni nanti saya akan cuba tengok wiring ni. Dan saya akan labelkan wiring ni mengikut sistem apa yang wire tu sepatut pergilah. Dan saya akan repair lah wiring. Ini housing ni mungkin saya buka balik lah. Housing ni mungkin saya cabut balik. Pasal mudah sikit saya nak buat kerja tak ada housing ni. Pasal wiring ni belakang ni saya nak pastikan cukup. Kerana kalau untuk housing ni satu aja dia punya lampu lampu dia tu. Lampu dia ada 3 wire. Jadi kita beza dia pasang housing dan tak pasang housing hanya lampu 3 wire tu sajalah. Yang lain-lain ni dia aja duduk dalam housing ni sebagai sarang wire-wire ni saja. Nanti kita kena buat cantik-cantik. Junction box lah yang letakkan semua wire-wire dalam tu. Ni nanti kita buka kiri kanan belakang signal saya akan buka. Tak tahu saya nak tukar LED atau tidak buat masa ni. Pasal sekiranya tak perlu
kemudian pun boleh, pasal mudah sangat ya. Kalau kita tukar LED, kita tukar lampu dan kita tukar ni lah, blinker unit ni kita tukar. Lain-lain tak ada apa lah. Nanti bila wiring semua dah okey, bila saya dah puas hati dengan wiring depan ni, saya dah boleh pasang balik tangki. Jadi bila kita pasang balik tangki, kita boleh pasang seat, motor ni boleh ride lah. Tangki tu ada situ lah tangki. Ini tangki Yamaha ni. Nak kena cuci sikit lah. Tangki ni mungkin saya nak kena cuci sikit. Pastikan tak ada kekotoran. Dan kita boleh pasang lah. Tapi hari ni tak sempat rasanya. Untuk buat lebih-lebih sikit. Pasal carburetor tu, yang angle tu tak ada lagi. Saya nak tengok dekat Shopee ada tak angle tu. Kalau ada saya akan order. Brake saya cabut lah pasal ni. Punyalah ketat dia amat skru ni untuk brake. Ini masalahnya bila kedai-kedai yang tak ada kelengkapan. Setiap brake union ni dia ada dia punya crush washer yang copper tu, ataupun dia ada rubberized steel washer. Jadi bila dia orang tak ganti copper tu, dia akan ketatkan seketat-ketatnya, tak nak bagi leak. Itu masalahnya. Kalau ikut specification, copper tu kita kena ganti setiap kali kita buka ni. Tapi kalau kita nak cuba pakai lagi sekali tu, setakat sekali boleh. Tapi tadi saya tengok sampai dah, macam mana rupa dia, memang teruk sangat lah. Mana dia? Ni dia. Ni nampak ni. Ni dia. Nampak yang skru yang belah luar ni sampai dah nipis. Jadi copper ni kita kena tukar. Pasal ni crush washer. Sekali kita dah crush, dia dah tak boleh gunakan kalau ikut pada specification lah. Tapi kalau nak curi-curi pakai lagi sekali tu mungkin boleh. Tapi sebaik-baiknya crush washer ni kita ganti. Bukannya mahal sangat pun, dalam 10 sen, 20 sen kot dah crush washer ni. Cuma kadang-kadang orang yang buat motor ni dia tak simpan stok benda-benda yang penting ni. Ini standard kereta ke motosikal ke akan gunakan saiz yang sama, standard. Jadi simpan banyak-banyak, semua motosikal sama je. Jadi jangan tak simpan crush washer ni. Penting penting crush washer ni. Tukar setiap kali kita buat kerja kat brake, kita tukar ni. Charge je lah customer. Customer pun tak kisah kalau kita tukar benda ni. Ini tak tukar, kita ketatkan lama-lama nut ataupun brake system punya housing tu akan rosak. Okey YouTube, itu saja buat hari ni. Tadi saya dah start, asap dah keluar banyak. Bila tayar depan dah okey, tayar belakang lah pula. Dengan tayar belakang saya akan buat sekali dengan rantai dan sprocket. Pasal bila dah buka tu alang-alang kan. Dah ada dah spare benda tu semua. Cuma saya tak ada masa nak buat hari ni. Kerja yang memang saya tak apa suka, kerja rantai, tukar minyak hitam dan buat tayar. Benda ni bukan memerlukan skill sangat. Cuma benda ni kotor dan betul-betul kerja ni tak susah tapi berat. Tapi dia mengundang banyak kekotoran. Saya lebih suka troubleshooting dan cek komponen yang penting pada motosikal. Okey YouTube, terima kasih. Kita jumpa lagi entah minggu depan kot. Saya nak sambung. Bye-bye.